Hak ni saya cerita umum. Negara Ethiopia saya cerita. Tuan-tuan, perkara yang penting dalam hidup ni, kita jadi Muslim. Kita jangan jadi, bukan salah jadi ahli politik, tapi kita kena jadi ahli politik yang berpendirian lah untuk Allah Ta'ala lah kan. Dalam politik ni macam-macam. Semualah, tak kira parti apa pun samalah. Daripada parti di Afrika sehingga parti ke Mindanao di Filipina. Di negara kita tak terlibat lah, pasal kita lain. Ini di luar negara. Sebab dalam politik ni dia boleh berubah-ubah. Tuan-tuan pernah tengok kadang dalam politik ada parti yang mengkafirkan parti orang lain. Dia kafirkan semayang tak sah, makan sembelihan tak boleh, menikah tak boleh. Ada yang telah tanam jenazah isteri dia asing, tak mau campur kubur ahli parti lain. Dan dalam sejarah ada yang mati pun berlawan dengan polis, kononnya menegakkan Islam. Berpuluh tahun lamanya berkorban, berkelahi yang mati, tak makan kenduri, macam-macam. Tiba-tiba orang politik yang sama kata, dalam Islam kita tak boleh untuk mengutuk kerajaan dan tidak boleh untuk menjatuhkan kerajaan. Tak apalah, baguslah kan. Tapi kalau benda ni yang habaq dulu, tak jadi sampai terang ni lah. Besok kemungkinan dia habaq hal lain pula. Dulu parti-parti sama. Parti ni, tuan-tuan tengok ahli politik, dulu yang berkelahi punya tak sangka-sangka, lah berkawan baik. Dulu kita ingat berkelahi tu tak cukup tanah dah, habis seluruh rakyat berkelahi. Sekarang mereka duduk sekali, berkelahi dengan orang lain pula. Dulu ada parti tertentu mereka kerjasama lama. Hari ni mereka kata tak boleh kerjasama kerana itu adalah musuh Allah. Dulu kawan mereka juga yang sama dengan mereka, hari ni kawan tu dah tak kuat dengan parti dia, kawan tu jadi keluar daripada jalan Islam lah. Sebab itu bahayanya apabila agama ni main dengan politik. Bahaya. Bukan saya nak sebut ni parti politik di Afrika Selatan ni. Sebab itu kita jadilah orang beriman, mainlah masjid semayang. Kita harga barang naik, saya orang nak kata apa tak apalah, saya kata mana mufti, saya mesti cakap saya pembeli juga. Saya kata kenapa harga barang naik? Tak apalah, yang mana naikkan harga barang dia bagilah alasan. Tapi berhak untuk kita tanya, takkan nak tanya berdosa tau. Tak boleh macam tu, tanya tak boleh, kecau lah. Nak tanya apa siapa naik? Kita naik tu bukan siapa. Nak elakkan kita tak sihat, nanti makan gula banyak, makan minyak banyak, badan tak sihat, nak semayang tak boleh, nak tahajud tak boleh. Oh, baguslah alasan tu, kita terima kalau ada kan, umpama. Tak apalah. Tapi bolehlah tanya. Kita taklah kata kena pergi demo, turun kerajaan, kita tidak menyeru kepada itu semua. Kita suruh tanya jelah. Siapa yang nak tanya. Tapi parti politik mereka ubah. Esok mereka ubah, hari ni mereka bagi fatwa baru, esok mereka ubah. Sebab itu kita jadi orang beriman. Kita berhak nak tanya, tapi kita tidak melakukan tumpah darah, kita tidak berperang sesama orang Islam, kita tidak kerana parti tadabaru. Hak ni parti ni tak mau bercakap dengan parti ni, pasal nak sebut hadis ni. Hak ni parti ni tak mau bercakap dengan parti ni, pasal parti tak sama. Parti ni alatnya, bukan agama. Parti ni tak ada mazhab lagi orang boleh tukar. Mazhab Syafi'i masuk mazhab Hanafi. Parti tak boleh keluar ni, keluar parti macam keluar iman ni. Ini tak mungkin. Tak apalah orang parti mana pun berkawanlah sebagai orang Islam. Sok-sok kira lah UMNO ke PAS ke Amanah ke apa lagi parti yang tak ada. PKR ke PAP ke kan. Yang penting wa kunu ibadallahi ikhwana. Jadilah saudara, hamba-hamba Allah yang bersaudara. Jangan sangat duk pegang dengan parti ni kan. Nak melawak politik lebih kurang tak apalah kan.